dan salam sejahtera. Saya Zara Syakira melaporkan untuk TV BSS Tanjung Ris Channel. Hari ini merupakan hari yang amat bermakna bagi warga SK Padang Buah Tanjung apabila berlangsungnya Majlis Watikah pelantikan pemimpin kecil bagi sesi 2026. Seawal 7.30 pagi, suasana di Dewan Seri Tanjung sudah mula dibanjiri oleh barisan pemimpin yang kelihatan segak dan kemas dengan pakaian seragam masing-masing. Seramai 202 orang murid telah menerima watikah pelantikan mereka pada hari ini, merangkumi pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pengawas ICT, pemimpin rakan sebaya, pengawas SPPT serta ketua dan penolong ketua kelas. Majlis akan dirasmikan oleh Sarjan Major Lidawati Binti Ismail, Pegawai Perhubungan Sekolah IPD Tempat. Jom sama-sama kita saksikan. Seterusnya, saya bersama Tuan Guru Besar Encik Nazri bin Adnan bagi mendapatkan sepatah dua kata tentang majlis kita pada pagi ini. Assalamualaikum Tuan. Apakah harapan Tuan kepada pemimpin kecil setelah mereka dilantik pada hari ini? Okay, terima kasih. Harapan saya agar pemimpin kecil ini akan lebih bertanggungjawab dan menjalankan tugas dengan penuh keyakinan dan bertanggungjawab. Kerana pada pagi ini watikah pelantikan telah disampaikan bermaksud
mereka semuanya mendapat lesen untuk menguatkuasakan peraturan sekolah demi keamanan dan kesejahteraan anak-anak yang lain. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan atas pesanan itu tadi. Ini saya berada bersama ketua murid yang telah dilantik sebentar tadi, iaitu Nik Ahmad Haris bin Nik Muhammad Fakhrul Irfan. Tahniah atas pelantikan anda. Sebagai ketua murid yang baru, apakah azam atau pemaharuan yang ingin anda bawa untuk meningkatkan kualiti kepimpinan rakan-rakan yang lain? Saya berasa sangat bersyukur dan teruja. Ini adalah tanggungjawab yang besar. Dan saya berazam untuk membantu guru-guru dalam memastikan disiplin sekolah ini sentiasa di tahap yang terbaik. Dengan penyerahan watikah ini, maka bermulalah tugas rasmi Barisan Pemimpin Kecil ini bagi sesi 2026. Semoga mereka mampu menggalas amanah ini dengan penuh dedikasi demi kecemerlangan sekolah. Sekian dulu laporan saya, Zara Syakira. Sehingga kita berjumpa lagi. Informasi digital, aspirasi gemilang bersama TV PXS Tanjung Wis Channel. Sekian, terima kasih.